kita semua kena tahu bahawasanya agama ini, orang yang selamat di akhirat kelak ialah orang yang mempunyai 4 ciri. Allah sebut, sentiasa kita baca, wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia fi khusrin, dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman saja tak cukup. Kenapa? Yang kedua, wa amilu salihan. Amal salih. Amal salih saja tak cukup. Wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Tak boleh tengok nak baik untuk diri sendiri saja, tapi mesti melakukan sesuatu. Bila tengok ada kesalahan, mesti dibetulkan. Wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini tanggungjawab.